Assalamualaikum warahmatullahi. Hari Ashura 10 Muharram. Ramai orang tahu digalakkan berpuasa pada hari itu, tapi tak ramai tahu kisah agung yang menjadi latar belakangnya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sampai ke Madinah dan melihat orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Bila ditanya, mereka jawab, ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Firaun dan tenteranya, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur. Lalu Nabi bersabda, kami lebih berhak ke atas Musa daripada mereka. Lalu baginda berpuasa pada hari itu dan menyuruh umat Islam berpuasa juga. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kisah sebenar di sebalik hari Ashura? Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, lari dari kezaliman Firaun yang selama ini menyeksa mereka. Ketika mereka sampai di Laut Merah, di hadapan mereka laut terbentang luas dan di belakang, Firaun bersama bala tenteranya sedang mengejar. Kaum Bani Israel ketakutan dan berkata, kita pasti akan ditangkap. Surah Asy-Syu'ara 61. Tapi Nabi Musa AS tenang dan yakin, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Surah Asy-Syu'ara 62. Dengan izin Allah, Musa AS memukul tongkat ke laut dan laut pun terbelah dua, memberi jalan kepada mereka. Setelah Bani Israel selamat melintasi, Allah menenggelamkan Firaun dan tenteranya. Kenapa hari ini begitu besar? Kerana ia hari Allah menyelamatkan kebenaran dan Allah menghancurkan kezaliman. Bukti bahawa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Rasulullah ajar kita untuk puasa pada hari ini sebagai tanda syukur dan baginda berharap, aku berharap puasa pada hari Ashura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa pengajaran untuk kita hari ini? Percaya pada pertolongan Allah walaupun kita terdesak. Bila Nabi Musa dikejar, dia tetap berkata, Tuhanku bersama aku. Kita pun mesti yakin, syukur dengan ibadah bukan sekadar lafaz. Nabi syukur kepada Allah dengan berpuasa, kita juga boleh ikut, walau cuma sehari. Jangan takut dengan Firaun moden. Sama ada tekanan hidup, maksiat, dosa silam. Semua itu boleh dikalahkan dengan iman, doa dan usaha. Kesimpulannya ialah, hari Ashura bukan sekadar hari puasa. Ia hari sejarah, hari kemenangan iman, hari kejatuhan kezaliman. Marilah kita hidupkan Ashura dengan puasa, doa, istighfar dan muhasabah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.